Kami dah tak ada ayah, tapi kami masih ada orang yang sayang dan bantu kami. Terima kasih tak lupakan kami. Semoga Allah SWT beri syurga kepada semua yang bantu kami. Bayangkan, anak sekecil itu tidak tahu sesiapa yang menyumbang dia, tetapi setiap hari dia akan berdoa. Doa supaya Allah Subhanahu wa taala lindung, doa supaya Allah Taala memurahkan rezeki orang yang dia tidak kenal. Sahabat sekalian, kalau hari ini kita diberi peluang untuk bantu mereka, jangan tunggu esok, kerana mungkin hari ini ada seseorang anak yatim sedang berdoa dan doanya sedang menunggu untuk dijadikan sebab syurga untuk kita.